Abang. Abang kan yang viral dekat PSP yang kuih cara hangit tu bang. Bukan, ni kuih cara crispy. Dia memang macam ni rupa dia. Bukan hangit. Bukan tu dia sebab gula. Dia caramelize. Ni ada lagi ke bang? Ada. Saya dah bagi satu nah. Kau try rasa macam mana, best ke tak best? Jom, bismillah, makan dulu. Ada berapa jenis kuih cara bang? Kat sini kami ada dua. Kami ada kuih cara manis dan juga kuih cara berlauk, guys. Abang, awak yang depa beratok ramai-ramai sangat tu bang. Yang beratuk ramai tu sebenarnya mereka dah order. Konsep kami macam ni kan. Kalau hampa nak mai, sebaiknya hampa order dulu sebab kami tak mahu hampa beratuk. Bila beratuk ramai-ramai, kacau peniaga-peniaga link. Jadi biar order beratuk, hampa jangan beratuk. Yang ni pula kuih cara apa kau tengah buat? Ni kuih cara berlauk. Ni lauk ayam. Dia rasa nak rendang masala sikit macam tu. Kakak, memang bubur banyak macam ni Ya, kakak? banyak macam ni. Kalau tak banyak, mai minta balik. Satu set 6 pieces RM6. Oh, RM6 je. RM6 je. Kak, memang nak kena order awal juga kak ni. Ya, kena order awal sebab yang ni selalu habis awal. Kita buat limited saja untuk lauk. Setiap hari memang sold out kakak. Sold out, Alhamdulillah. Kami buka daripada pukul 12.30 sehingga 6 petang ataupun sold out. Okay, jadi kami cuti pula hari Isnin dan hari Jumaat. Hai orang-orang sekalian ni. So kami nak jemput hampa semua mai dekat kuih cara crispy dan jiwa pasta. Dekat mana? Di tapak Bazar Wisma Ria, Taman Ria Sungai Petani. Bye bye.